Katalah suami pun tolong potong bawang. Ada tak suami kita yang potong bawang kat sini? Ada yang nolong tak? Tak ada. Wah, sampai hati kau Ni siapa ni? Ha? CEO? NGO. Inilah turn awak pula untuk dapat sumbangan daripada Cik Zainuddin dan juga Cik Mol. Dan saya juga tunggu bulan Ramadan juga. Sebab bulan Ramadan ni adalah antara bulan yang kita punya sibuk semua dapat pahala lah. Kesibukan apa yang kita buat semua dapat pahala. Saya selaku pengurusi yayasan memang berterima kasih lah kepada Cik Mol. Cik Mol yang telah memberi bantuan kepada kita semua. Dan juga saya berterima kasih sangat kepada Cik Din ni. Dia dah lama 2000 apa ke 2004 2004 memang saya datang, saya ingat lagi. Dia buat raya dekat Cendana sana. Saya datang, ramai yang datang. Ada je yang dia bagi sumbangan dan sebagainya. Sampai sekarang tak pernah berhenti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang baik dalam dunia ni ramai. Dan kita kena mendoakan agar mereka semua terus sihat, agar khidmat terus untung, supaya akan datang dia bagi lagi kita. Kalau dia kata dah bagi barang, akan datang dia bagi duit lagi, daripada wang lagi. Biar banyak-banyak buat apa kau? Nah, sebab tu yayasan ni, kalau apa-apa semua, dia bagi. Saya suruh bagi-bagilah apa yang ada. Yayasan ni duit daripada kerajaan, daripada MBBG, untuk bagi kepada orang ramai. Jadi kena bagi. Kalau kali ni Cik Zainuddin minta, boleh tak bagi sikit? Boleh, no problem, tak ada masalah. Itulah perkara yang mesti kita buat, tuan-tuan dan puan. Katalah kita nak beli mixer, oven, boleh, tak ada masalah. Apa lagi yang kita nak? Kita kalau boleh, orang Pasir Gudang ni jangan ada yang susah tak makan. Itu saya memang tak ada dengar. Kalau orang nak pergi sekolah, anak tak ada apa ni, sekolah tak ada bas, susah naik bas sebagainya, tak ada duit sebagainya, kita pun boleh bantu, tak ada masalah. Selamat menyambut Ramadan. Selamat menyambut Ramadan. Terima kasih Cik Mal. Terima kasih Kimal. Terima kasih Pekasih. Terima kasih Pekasih. Terima kasih Yayasan Pasir Gudang. Terima kasih Yayasan Pasir Gudang.